tahun lepas dia memberanikan diri untuk masuk satu. Ada tak sesuatu perubahan anak atau apa yang anak buat yang buat ibu ayah rasa yang ibu ayah perlu berubah ikut macam anak? Apa yang saya ingatkan, anak saya sebelum ni dia macam masa awal-awal dulu, masa anak saya dalam umur 4-5 tahun, saya tengok anak saya ni macam ada tanda-tanda autism tau. So saya macam risau lah masa tu. Tapi bila saya banyak buat membaca kajian, baca sedikit dan selidik, saya perasan rupanya anak saya ni dia kategoriskan sebagai device autism. Di mana pada waktu kecil dia expose dengan device terlalu awal, menyebabkan dia tak biasa berinteraksi dengan environment dia. Okey, termasuklah cara nak mengawal emosi. Tapi selepas anak saya dah masuk Brainy Bunch ni daripada tahun 6, level 1, level 2 dan sekarang level 3, memang saya nampak perubahan yang sangat-sangat positif lah pada anak saya. Dia dah pandai dah macam berinteraksi dengan environment, dan sebelum ni dia macam tak reti nak berkomunikasi tau. Bila saya tanya je dia tak pandai nak bercerita. Tapi yang saya terkejut, tahun lepas dia memberanikan diri untuk masuk satu macam public speaking. Dia public speaking untuk bahasa Inggeris kan. Bermaksud dia dah pandai dah untuk bercakap dalam bahasa Inggeris lah masa tu kan. Anak saya itu antara positif changes yang saya nampak pada anak saya. Kemudian of course lah, dari segi solat dia, daripada segi agama dia, kami sekeluarga memang solat. Cumanya anak saya ni saya perasan, kalau saya kata macam dulu saya ni susah sikit lah kan, macam liat lah. Tapi anak saya senang transition. Macam saya nak kata jom solat, dia solat. Jom ataupun kalau saya dah solat, sebelum tidur saya kata dah solat isyak lah. Belum lah, pergi semayang dulu. Dia terus pergi je, dia boleh semayang dan sebagainya. Dia tak susah lah senang cerita. Itulah antara je perubahan. Anak saya tak adalah sampai nak mengajak sebab kadang-kadang dia pun terlupa kan. Tapi dia untuk jadi imam ke, untuk azan ke, dia macam eager sikit lah. Sekarang ni saya macam bagi opportunity lah. Sebab saya ingat masa saya kecil dulu pun, ayah saya banyak suruh saya, okey qomat, ataupun okey azan, okey macam baru masuk waktu kan, okey azan. Sekarang saya pun buat macam tu dengan anak saya suruh macam okey qomat, ataupun okey dah masuk waktu, okey azan. Macam baru-baru ni puasa kan, saya suruh okey baca doa buka puasa, dah baca doa makan, baca doa tidur, macam itulah.